أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minggu lepas kita dah merangkumi surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Hari ini kita masuk pelajaran baru insya-Allah, iaitu bacaan di dalam rokok dan sujud. Bacaan di dalam rokok dan sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rokok bacaan kita ialah Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nampak tu ya? Jelas? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kita tengok terjemahan dia. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujian, dengan segala pujian. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Manakala sujud pula kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Hari ini kita nak belajar kenapa di dalam rokok Subhana rabbiyal azim, kenapa di dalam sujud Subhana rabbiyal a'la. Jadi kenapa dekat rokok al-azim, dekat sujud al-a'la pun kita akan bincang kejap lagi insya-Allah ya. Kenapa kita baca dua bacaan yang berbeza. Baik. Sebelum tu kita pergi kepada makna kunci dia dulu ya. Subhana bermaksud maha suci. Subhana, maha suci. Subhana. Rabbi, Rabbi memberi makna Tuhanku. Rabbi, ada dua perkataan Rabbi itu. Satu ialah Rabb, ia bermaksud Tuhan, dan satu lagi adalah ya ini yang bermaksud aku ataupun my dalam bahasa Inggerisnya ya. Rabbi, Tuhanku. Ada orang tanya kalau nak kata Rabbi itu Tuhan aku, makna Tuhan yang memelihara. Kalau Tuhan yang aku sembah tersebut macam mana? Tersebut Allah kan? Kalau Allah itu ialah Tuhan yang disembah. Rabbi, Tuhan yang menjaga dan memelihara. Allahu Rabbi. Kalau kita nak kata Allah ni, wahai Tuhanku yang ni, macam mana kita nak sebutnya? Cuba teka. Macam mana kita nak kata Allah itu, mana yang nak kata Tuhan aku, yang aku sembah. Kita sebut apa dia? Ilahi. Sebut ilahi ya. Itu dia. Kalau kita nak sebut Tuhanku yang menjagaku, Rabbi. Kalau nak kata Tuhanku yang aku sembah, ilahi. Ilahi. Wa ilahukum ilahun wahid. So ilahi, Tuhan. Sama makna dengan Rabbi. Tapi bezanya apa? Kalau ilahi itu Tuhanku yang ku sembah. Kalau Rabbi, Tuhanku yang jaga aku, yang didik aku, yang bagi rezeki pada aku, yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, yang panggil Rabbi. Di dalam surah Al-Fatihah itu kita gabungkan sekaligus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi pun kita sebut, Allah pun kita sebut. Jadi dua sekali lah. Itulah bezanya di antara Allah itu dengan Rabbi. Ilahi dengan Rabbi. Sebab itulah kita bila kita doa, kebanyakan kita sebut Rabbi kan. Rabbighfirli, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbirhamhuma. Rabbi sebab kita menyeru Tuhan yang jaga kita. Manakala kalau ilahi ni Tuhan yang kita sembah. Dari segi bahasa Melayu ni sama dia Tuhan, Allah. Tetapi ada beza sikit dari segi bahasa Arabnya ya, insya-Allah. Kalau nak seru Allah sebut macam mana? Seru Allah. Nak seru nama Allah ni. Nak seru nama Allah ni, wahai Allah.
kita akan sebut Allahumma. Ini maknanya kita menyuruh Allah. Kalau nak menyuruh Tuhan yang kita sembah ni, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Itu cara dia, insyaAllah. Ya Rabbi, Ya Ilahi, Allahumma. Macam-macam itu betul ni, Masya Allah. Serulah nama Tuhan tu, insyaAllah. Jadi, seterusnya perkataan Al-Azim. Al-Azim ini, dia bermaksud yang maha agung. Azim, agung. Daripada perkataan Ain, Za, Mim, ya, dia bermaksud agung. Contohnya, negeri Johor, Darul Ta'zim, kan? Darul Ta'zim. Ta'zim ini datang daripada perkataan Ain, Za, Mim. Ain, Zad, Mim. Dia bermaksud agung. Agung. Azim. Dalam bahasa Melayu kita banyak pakai tu. Dengan penuh ta'zim, maknanya penuh pengagungan. Ta'zim. Johor, Darul Ta'zim. Bandar apa tu Haji? Dekat Bandar Muazzam. Bandar Muazzam. Muazzam tu maksudnya orang yang diagung-agungkan. Muazzam. Muazzam. Bandar apa sebut dia bahasa Arabnya? Muazzam. Macam ni aja Muazzam. Muazzam ni maksudnya yang diagungkan. Muazzam. Jadi perkataan azim itu masuk di dalam bahasa Arab, ya. Azim, ta'zim, muazzam. Ya, maksudnya agung. Jadi kalau al-azim maksudnya yang maha agung. Yang maha agung. Baik. Kalau perkataan yang kedua itu nama dia a'la. Al-a'la. Al-a'la dia ini adalah daripada perkataan ain lam waw. Ain lam waw yang memberi maksud tinggi. Sebab itulah kita kata atas ala, kan? Ala tu mana atas. Ala, atas. Jadi perkataan a'la dia bermaksud yang paling tinggi. Yang paling tinggi, al-a'la. Baik. Manakala perkataan yang keempatnya wa bihamdihi. Baik. Wa bihamdihi itu ada beberapa perkataan yang bergabung sekaligus. Satu, wa maksudnya dan, kan? Wa, dan. Bi sebiji je. Namanya dengan. Bi, dengan. Hamdi tu Haji maksudnya puji. Pujian. Hamdi. Hi, domer, iaitu nya. Jadi gabungan wa bihamdihi itu kita terjemah dan dengan memujinya. Dan dengan memujinya. Pujian itu memujilah. Dan dengan memujinya. Dan wow tadi, Haji, wow ni dan wa. Dengan itu ialah bi. Puji itu adalah hamdi. Nya itu adalah hi. Baca terbaliklah kita. Wa bi hamdi hi, dengan memujinya. Jelas tu insya-Allah tu? Tapi bahasa Melayu kita ke kiri ke kanan. Bahasa Arabnya kanan ke kiri, yang begitu cerita, ya. Dengan memujinya. Dengan sepatutnya dengan memujinya, bihamdihi, dengan memujinya. Kita sebut itulah, ya. Memuji, memuji. Pujian pun boleh juga. Dengan memujinya. Nanti kita terangkan maknanya, insya-Allah. Hamdihi itu maksud dengan memujinya. Dengan kepujiannya, boleh juga, insya-Allah. Dan dengan yang maha agung.
Terbalik ya? Waw tu. Alif, lam, ain, waw. Oh, ain, lam, waw. Waw ni. Oh, tanya soalan. Betul. Soalan bagus tu. Kenapa orang kata ain, lam, waw? Ain, lam, waw. Kenapa tak ain, lam, ya? Soalan bagus tu. Betul juga soalan tu. Tak terfikir pula ya. Kenapa dia jadi ain, lam, waw? Bukan ain, lam, ya kan? Dia di dalam bahasa Al-Quran ni nanti kita akan belajar insya-Allah. Root ni nama dia, kata dasar dia. Kalau depan dia tu ada ya ataupun ada alif ataupun ada waw, itu nama dia alif, waw, ya. Kalau ada pada kata dasar ni, ini waw kan. Waw ini dia boleh berubah menjadi ya. Ya. Boleh berubah jadi ya. Kadang-kadang tu boleh jadi ya macam ni. Tapi asalnya adalah semuanya adalah wow. Asalnya wow. Dia gitulah kira asal lah. Kira asal dia wow. Dia macam ni. Dia panggil alif, waw, ya ni, dia panggil huruf yang lemah. Huruf yang lemah. Alif, waw, ya. Kalau dia ada pada dalam perkataan tu, dia boleh berubah-ubah. Asalnya wow, tiba-tiba tengok dia berubah jadi ya. Biasa tu. Di dalam bahasa Al-Quran tu nanti kita belajar nanti insya-Allah. Dia ikut saraf, ada ilmu saraf dia. Ada undang-undang dia, ada cara dia mudah. Sebab gini, huruf alif, waw, ya ni huruf lemah. Bila huruf lemah tu kita boleh ubah dia. Dia boleh berubah daripada waw alif. Biasalah tu. Contoh perkataan salla. Apa maksud salla? Salla maknanya salawat kan? Salawat. Hujung dia apa hujung dia? Hujung dia alif kan? Ini kita panggil alif ni. Yang ni macam panggil alif kan? Kita panggil ya. Ya tu ada titik. Ya dia alif. Alif nama dia. Alif maksurah. Kalau kita ubah dia yusalli. Mana ya tu? Ya tu dah berubah jadi alif ni dah berubah jadi apa? Jadi ya dah. Tengok tu dia akan berubah gitu. Tengok. Contoh je lah. Nanti kita tengok kemudian insya-Allah itu dah dalam tu dia panggil apa? Dia panggil huruf illah. Sebut sekali huruf illah. Sebut gitu, huruf illah. Huruf illah ni adalah alif, waw, ataupun ya yang berada dalam root. Dia panggil huruf illah. Tak apalah tu kemudian tu je. Nanti kemudian tu pelan-pelan insya-Allah, pelan-pelan. Tapi soalan tu bagus tu. Jadi dia bahasa Arab ni dia fleksibel. Dia kalau dia bergerak sikit dia ubah. Dia punya wow tu jadi ya. Begitu dia fleksibel. Dia mementingkan kefasihan. Baik. Tak apalah tu. Kita tinggal ni yang berkenaan dengan huruf illah tu. Kita pergi kepada bahasa pula ya. Jadi bacaan kita dalam rukuk ialah dalam rukuk kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Manakala di dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baik kita kaji bahasa subhana tu gini. Subhana dia apa kata root dia kan? Kata dasar dia root. Cuba teka root dia apa dia? Sin, ba, sin, ba, dia root mesti 3 ingat tu 3. Dia tak lebih daripada 3 lah biasanya. Kalau lebih pun jarang-jarang berlaku. Tapi kurang mustahil lah. 2 dia mustahil. Dia mesti 3 ataupun 4 jarang-jarang sekali. 3 tu biasanya. Jadi kalau root daripada subhana ni daripada sin, ba dan manakala alif dan nun ni adalah tambahan. Baik.
Daripada perkataan apa? Daripada perkataan, dia datang daripada asal. Asal dia sin, ha. Itu kata dasarnya. Sin, ba, ha. Sin, ba, ha. Itu namanya kata dasar. Baik. Daripada kata dasar ini, turunlah kata kerja. Ini kata kerja dia. Kata kerja dia adalah sabbaha. Macam tadi bila ini fi'il yang first ni fi'il madhi ataupun past tense. Yang kedua ini yusabbihu. Ini nama dia fi'il mudhari' present tense. Tasbihan dengan subhana ini nama dia masdar. Itu dia nama masdar. Saya terangkan sikit insya-Allah, saya nak mudahnya kita nak faham ya. Gini. Perkataan bahasa Arab ni dia ada 3 benda utama, 3 komponen, 3 benda ataupun 4 benda yang utama. Yang pertama, root dia. Root dia ataupun kata dasarnya apa dia? Sin, ba dan ha. Itu namanya kata dasar, base dia ataupun root dia ataupun ibu dia. Ibu dia gitu, ibu dia. Daripada root itu turunlah fi'il madhi. Fi'il madhinya kat mana? Sabbaha. Ingat itu kena hafalah. Sabbaha. Itu maknanya fi'il madhi. Maknanya telah bertasbih. Lepas itu dia turun daripada fi'il madhi ini, turun nama dia fi'il mudhari' present tense. Dia jadi apa bunyinya? Yusabbihu. Sebab itulah dalam Quran kita jumpa sabbaha dan kita jumpa juga yusabbihu kan? Lepas tu kita jumpa juga subhana. Semuanya datang daripada root yang sama iaitu simbaha, maknanya menyebut Allah itu maha suci. Allah itu tidak ada kekurangan. Allah itu cukup sempurna. Itu maksudnya sabbaha tu. Kita dalam bahasa Melayu menyucikan. Dia bermaksud kita menafikan segala kekurangan dia. Itu makna sabbaha. Jadi kita jumpa dalam Quran sabbaha. Contohnya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu fi'il madhi kan. Pernah dengar perkataan yusabbihu? Yusabbihu bihamdihi. Dalam Quran ada yusabbihuna la yusabbihu. Ada dalam Quran juga. Tasbih. Tasbih dalam bahasa Melayu kita ambil kataan tasbih kan. Marilah kita bersama bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu kan tasbih. Itu masdar. Subhana. Itu yang kita nak hari ini. Masdar juga. Iaitu masdar ataupun kata terbitan verb noun bagi perkataan sabbaha tadi tu. Ya. Apabila kita sebut subhana, dia memberi makna penyucian, segala penyucian dan segala keagungan dan tidak ada cacat celah Tuhan itu. Itu dia maksud subhanallah. Subhanallah. Maknanya aku menyucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Usabbihu lillah Allah subhanahu. Asalnya gitu. Asalnya usabbihu. Mari kita baca sama insya-Allah. Usabbihullaha subhanah. Itu asal ungkapan subhanallah tu. Yang kita sebutnya subhanallah kan? Tapi asal dia adalah usabbihu Allah subhanahu. Iaitu maksudnya aku mensucikan Allah itu dari segala kekurangan. Itu maksudnya. Asal maksud usabbihullaha subhana. Oleh kerana kita setiap hari duk sebut benda tu, takkan kita nak sebut panjang. Usabbihullaha subhanah, usabbihullaha subhanah. Jadi panjang. Jadi akhirnya diringkaskan jadi apa tu tadi? Subhanallah. Subhanallah.
Subhanallah. Diringkaskan saja. Asalnya usabbihullaha subhanah. Aku mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Usabbihullaha subhanah. Usabbihullaha subhanah, panjang, akhirnya diringkaskan jadi apa? Subhanallah. Ambil subhana ni, tukarkan hi ni dengan Allah. Jadi subhanallah. Samalah juga dengan kita sebut syukran. Syukran. Syukran itu sebenarnya dia ringkas. Asalnya apa? Asalnya nanti ingat asalnya apa kan? Ingat tak? Asal perkataan syukran tu. Asalnya adalah sebut sekali. Ashkuru. Sebut dia ashkuru. Sebut dia ashkuru. Ashkuru. Ashkuruka. Syukran. Aku berterima kasih kepada kau. Banyak-banyak terima kasih. Ashkuruka. Syukran. Kita sebut sekali dah. Ashkuruka. Syukran. Oleh kerana setiap hari dah sebut perkataan tu. Ashkuruka syukran, ashkuruka syukran. Akhirnya yang timbulnya adalah syukran sajalah. Ashkuruka ni awak tak sebutlah. Samalah konsepnya dengan subhanallah tadi ya, insya-Allah. Dan banyak lagi di dalam perkataan Arab ni, dia banyak benda macam ni. Dia ringkas. Contohnya kita kata ahlan wa sahlan, contohnya kan. Kita kata orang datang rumah kita kata ahlan wa sahlan. Maksudnya dalam tu, dia ada maksud dia. Itu kemudian kita belajar nanti insya-Allah ya. Nanti kita belajar yang ni dulu. Boleh insya-Allah, itu yang dimaksudkan dengan ungkapan ringkas di dalam bahasa Al-Quran ini. Sama juga dengan orang kita bila masuk bilik air, kita baca apa? Kita keluar bilik air. Masuk tu lain, keluar bilik air. Dia ada satu bacaan dia. Dipanggil ghufranak. Ghufranaka. Ghufranaka tu bacaan untuk keluar bilik air. Ghufranaka. Ghufranaka tu dia ni ayat ringkas juga daripada perkataan ghafara, ampun. Keampunanmu. Maksudnya gitu. Ghufranaka, keampunanmu. Dia bermaksud aku pohon keampunanmu. Begitu maksudnya. Tapi dia ringkasnya ghufranak. InsyaAllah. Banyak kita kena belajar tu dia punya ringkas tu. Sebab itu kita tengok perkataan Arab ni, kadang satu perkataan, dua perkataan saja, tapi terjemahannya tu. Satu apa? Satu hasta panjangnya, terjemahnya. Tapi tulisannya subhanaka, ghufranaka. Tapi terjemahannya aku memohon keampunan darimu. Dalam bahasa Arabnya ghufranak. Ya ilahi. Itu tengok tu, ringkas tu. Ringkas. Dia ringkas sebenarnya. Panjang cerita kita kat sini ya, insya-Allah. Itulah cerita subhanallah itu ya, subhana tu. Okey, baik. Rabbi, perkataan Rabbi itu ada dua perkataan. Yang pertama apa? Perkataan pertama Rabb. Perkataan kedua adalah ya. Ya ini nama dia ya dhamir. Apa maksud dhamir? Ganti nama. Mutakallim, ganti nama orang bercakap. Ganti nama orang bercakap. Dhamir mutakallim. Allah kena istilah pula tu. Nama dia dhamir mutakallim. Sebenarnya kalau bahasa orang sekarang ni dia panggil ganti nama first person. Itu dia. Kita apabila bercakap dengan orang, dia ada tiga unsur. Dia pertama, dhamir ataupun kata nama kita yang guna nama dia first person. Maknanya kata nama orang bercakap. Saya, kami. Itu nama dhamir mutakallim. Lepas tu dia ada second person. Second person tu awak. Sebab kita bercakap dengan orang yang second person tu. Awak, engkau, kamu. Itu macam second person kan. Ada satu lagi nama dia orang ketiga. Orang ketiga tu tidak ada depan kita. Dia duduk belakang sana. Jadi dia, mereka, dia panggil
Ghaib. Yang tak ada depan kita tu namanya domain tu nama dia, ataupun kata nama tu namanya ghaib. Sebab apa? Dia tidak ada depan kita, dia ghaib. Itu maksudnya. Jadi kita ada 3 kat kata nama. Yang pertama namanya dhamir mutakallim. Tersebut sekali insya-Allah. Dhamir mutakallim. Mutakallim. Maksudnya dhamir orang bercakap. First person. Yang kedua namanya second person. Second person tu nama dia, Allah sebut susah nanti tak ingat. Tak apa dah saya sebut insya-Allah Nama dia mukhatab. Mukhatab ni maksudnya second person. Yang kita cakap tu. Mukhatab nama dia. Tak apalah, tak ingat tak apalah tu. Second person. Yang ketiga nama dia third person. Iaitu yang tak ada depan kita. Dia, mereka, kita panggil dia dhamir ghaib. Sebab tidak ada depan kita, tak nampak, ghaib lah kan. Ghaib, tak ada. Itu dia. Contohnya, mereka, dia, she, dalam bahasa Inggeris kan, dipanggil itu. Itulah pembahagian dhamirnya. Jadi kalau ya itu, nama dia mutakallim. Rabbi, Tuhanku. Tuhan aku. Pesan insya-Allah. Jadi penggunaan Tuhan aku ini menjadikan tasbih itu bersifat pribadi. Kita tak kata subhana rabbina. Tak, subhana rabbi. Maksudnya Tuhanku. Hubungan langsung hamba dengan Tuhan itu melalui dhamir tu, ya, melalui dhamir. Baik. Yang ni yang kita sebutkan tadi tu. Pemilihan sifat di antara a'la dengan al-azim. Kita baca al-azim ini ketika apa? Rokok. Dan sujud kita baca a'la. Baik. Jadi hikmahnya, apa dia hikmah dia? Badan tunduk mengakui keagungan Allah. Bila kita tunduk rokok itu, rokok ni adalah tanda mengagungkan sesuatu. Mengagungkan. Bila kita mengagungkan sesuatu, kita sebut Tuhan tu yang agung. Itu yang dimaksudkan dengan subhana rabbiyal azim. Masa rokok itu, kerana rokok itu adalah satu perbuatan yang menunjukkan kita mengagungkan sesuatu. Bila kita rokok itu menunjukkan keagungan yang orang yang kita rokok kat dia tu. Sebab biasanya zaman-zaman dulu orang masuk di dalam istana empire, apa nama ni, maharaja ke apa benda kan, dia rokok. Rokok itu menunjukkan kita mengagungkan raja tu. Rokok tu lah. Dia tak sujud. Sujud tak? Jarang berlaku orang sujud pada raja tak. Dia biasanya rokok saja. Dia tunduk. Pada zaman peperangan orang Islam dengan Parsi berlaku sekali dulu. Di mana apabila tentera Islam daripada Iraq bersama Umar bin Khattab pergi ke istana, nama dia Kisra. Kisra ni macam kita panggil, kalau kat Rum panggil Kaisar, kalau kat ni panggil Kisra. Maharaja Parsi. Jadi Maharaja Parsi tu, dia tengok orang-orang Islam masuk, dia tak rokok. Dia marah sungguh lah. Tak rokok. Sebab bagi dia orang, dia kena masuk jumpa raja dia tu, dia kena apa? Rokok. Tapi orang Islam ni tak nak rokok. Gitu tegak gitu je. Jadi dikira kurang ajar lah dalam adat orang Parsi. Jadi Maharaja tu kata kita buat satu helah supaya dia orang rokok juga depan sultan. Jadi pembesar-pembesar tu jadi marah lah. Jadi kita buat rokok juga. Akhirnya dia rendahkan pintu tu. Pintu keluar tu dia rendahkan supaya apabila masuk tu jadi datanglah, dipanggillah kali kedua kedutaan ataupun orang yang tu orang Islam yang datang tu masuk sekali lagi. Bila masuk tu kena rokok lah kan. Akhirnya tak rokok pun dia undur belakang, dia reverse tu. Jadi tak reverse tu jadi lain macam pula daripada rokok tu. Sebab orang Islam takkan rokok. Dia begitu, dia beritahu awal bahawa orang Islam ni dia hanya rokok kepada Allah Ta'ala saja, tak rokok kepada orang. Jadi dia orang buat helah supaya macam kita nak buat ni, delegasi orang Islam datang jumpa Maharaja Parsi ni supaya rokok juga. Jadi buat helah, pintu tu rendahkan. Kalau pintu tu rendahkan, dia masuk juga, tapi masuk undur belakang, reverse. Bila reverse tu tak rokok juga lah. Itu cerita dulu lah.
Wallahu alam betul tak betul, tapi itulah cerita orang Islam zaman dulu, zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tak apalah, kita kembali kepada rokok tadi kan. Jadi rokok ini ialah mengakui keagungan. Bila kita rokok kepada seseorang tu ialah kita mengakui dia tu adalah orang yang agung. Itu dia. Sebab itulah kita apabila sebut doa di dalam rokok itu kita sebut subhana rabbiyal azim. Manakala sujud pula, ni dah. Sujud pula ialah kedudukan yang paling rendah di hadapan zat Allah yang maha tinggi. Itulah kedudukan yang paling rendah manusia ni bila sujud. Sujud ni ialah kita letak tempat yang paling tinggi kita. Tempat paling tinggi kita dahi kita ni, kepala kita, tempat paling tinggi kita. Kita letak di tempat yang paling rendah, sujud. Masa itulah kita akui bahawa yang paling tinggi ialah Allah. Bila kita letak kepala kita di tempat yang paling rendah, maknanya kita akui yang paling tingginya ialah Allah. Itu adalah pengabdian yang tidak ada tolak bandingnya, ialah apabila sujud. Sujud ni adalah perbuatan solat ataupun penyembahan yang paling rendah, amat mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita sebut maha suci Allah yang maha tinggi. Aku ini letak dahi aku tempat yang paling rendah, sujud padamu. Itu yang dimasukkan dengan subhana rabbiyal a'la. Sebab itulah banyak hadis-hadis Nabi ada menyebut bahawa masa yang paling dekat hamba dengan Tuhan ialah ketika dia bersujud. Ada hadis Nabi kan? Masa yang paling dekat hamba tu dengan Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Wa huwa sajidun. Wa huwa sajidun. Ketika dia sedang bersujud tu, itulah paling dekat dengan hamba. Allah dengan hamba. Sebab itu nak minta apa-apa, minta masa sujud orang kata. Sampai solat hajat tu kadang-kadang kita orang Melayu kita baca sujud lama solat hajat. Sebab masa itulah katanya masa yang paling dekat hamba dengan Allah adalah masa sujud. Bacaannya subhana rabbiyal a'la. A'la tu tadi kata dasarnya apa? Ain, lam, waw. Ain lam waw Sebab kalau kita kata ain lam ya, sampai ke sudah tak jumpa. Pusing tak jumpa. Rupanya ain lam waw. InsyaAllah. Banyak lagi kita akan belajar kat sini nanti. Itu kemudian lain insyaAllah ya. Jadi itu bacaan kita ketika kita bersujud dan berrokok. Di dalam Al-Quran, untuk pengetahuan kita, di dalam Quran Karim ni, kalau ada perkataan sujud dengan rokok ni, dia memberi kinayah ataupun memberi simbolik kepada solat. Ingat insyaAllah tu? Kalau jumpa dalam Quran, disuruh sujud ke, disuruh rokok ke, ada solat lah tu. Sila tu Haji. Macam mana tu Haji? Tak dengar? Subhanallah wa bihamdihi. Yang tu. Yang tu bukan, itu bacaan dalam solat raya. Solat raya kan? Bila takbir solat raya tu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kan? Subhanallah wa bihamdihi tu dia ambil di atas tadi lah. Subhanallah wa bihamdihi. Dia letak subhanallah, tak ada al-a'la, tak ada. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu bacaan ketiga. Beza sikit je tapi perkataan sama. Pusing-pusing kat situ juga. Itu baca masa kita rokok, masa kita takbir raya. 7 takbir yang pertama, 5 takbir yang kedua. Di antara celah-celah tu dibaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim kan? Baik. Jadi kita dekat mana tadi ni tasbih kita ialah tasbih menyucikan Allah, tahmid ialah memuji Allah. Jadi kita gabungkan sekali tu subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi terjemahan dia apa terjemahan itu? Terjemahan dia sekali lagi insya-Allah.
Terjemahannya, Maha suci Tuhanku yang maha agung ataupun maha tinggi, dengan memujinya, dengan segala pujian untuknya. Ya, segala pujian sama dengan Al-Fatihah tadi. Sebab itu kita ada 3 di dalam doa ataupun zikir kita ada 3 benda yang penting. Yang pertama, tasbih. Tasbih bunyinya subhanallah. Yang kedua namanya puji. Pujinya ialah alhamdulillah. Yang ketiga takbir. Nama dia Allahu Akbar. Yang keempat ada satu lagi. Nama dia tahlil, iaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Okay, insyaAllah ada 3. Semua komponen-komponen zikir itu semuanya ada di dalam solat kita. Gabungkan semua. Baik. Penghayatan dan tadabbur. Penghayatan dan tadabbur. Rokok itu adalah pengakuan bahawa Allah itu maha agung, sementara diri ini kecil dan lemah. Itu satu penghayatan kita pada rokok tu. Sebagaimana disebut tadi tu, rokok ini adalah tanda kita mengagungkan seseorang tu dengan kita rokok. Macam kita sebut tadi tu, maharaja-maharaja dulu diagungkan dengan cara orang rokok kat dia. Tunduk. Ya? Manakala sujud pula ialah kemuncak kehambaan. Kemuncak kehambaan tu adalah apabila kita sujud. Jasad yang paling rendah, jiwa yang paling dekat dan paling hampir dengan Allah adalah ketika sujud. Ada hadis Nabi kata, aqrabu, tak apa dengarlah hadisnya, dengar ya, tak faham tak apa insya-Allah ya. Aqrabu maksudnya paling dekat kan? Aqrabu ma yakunul abdi ila rabbih fahuwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ialah di saat dia bersujud. Ingat insya-Allah tu. Jadi sujud tu. Kita ulangkan sekali lagi, ialah apabila kita jumpa dalam Quran ada perkataan sujud, ada perkataan rokok, maksudnya dia adalah simbolik kepada apa dia tadi? Solat, ya. Dalam Quran kata wasjud waqtarib. Maknanya suruh solat tu. Dia suruh solat tu. Jumpa ayat lain pula, warka'u ma'ar raki'in. Disuruh rokok bersama orang yang rokok, maksudnya dia suruh solat berjemaah. Kata apa dalil solat berjemaah? Warka'u ma'ar raki'in. Dan rokoklah kamu bersama dengan orang yang rokok, maksudnya suruh solat berjemaah. Wasjud waqtarib, maksudnya sujud dan dekatkan diri dengan Tuhan. Itu dalil bahawa sujud ini adalah solat. Jadi solat ada rokok, ada sujud, ada berdiri. Berdiri itu qiyam. Sebab itulah dia kata wa aqimis solah. Lepas tu wasjud warka'. Daripada situlah orang ambil rukun-rukun solat. Ada berdiri, ada rokok, ada sujud. Daripada dalil Al-Quran itulah. Jadi sujud ni. Saya apabila saya pergi kawan dengan di budaya lain kan. Budaya bukan Melayu lah, budaya lain daripada budaya Melayu. Melayu kita biasa dah. Dia orang ni solat ni, dia orang tak suka sangat pakai sejadah. Kadang-kadang dia solat pakai atas siming gitu je. Dia tak suka, kalau kita nak solat kan kita bawa sejadah kan. Dia orang solat ni dekat-dekat negeri Arab pergi je. Masuk waktu je, Allahu Akbar, tu tengah-tengah tu je. Masa saya duduk, masa tu buka puasa dengan orang Arab ramai lah, buka puasa tu, lepas tu lepas buka puasa sikit dia nak solat. Dia orang alih meja tu, solat situ je. Jadah tak ada, kain tikar tak ada, apa pun tak ada, sujud kat situ je. Rupanya dia orang budaya macam tu, dia sujud tu dia lebih utama kalau kena pada apa? Bumi tu. Itu dia nak tu. Kalau atas pasir tu, kena pada pasir tu. Itu dia nak tu. Iaitu setengah orang Syiah kan. Orang Syiah, kita tak ada orang Syiah kan. Dia letak apa? Batu artinya.
Saya tak pernah tengok lagi setakat ni. Macam mana dia tu tengoklah gambar je lah, tapi depan boleh tengok lagi. Letak tu sebab dia nak kena apa? Dia nak kena pada tanah tu ataupun batu tu. Itu bagi dia orang, itu satu benda sujud yang paling top kan. Mandi dengan sujud atas apa? Atas kapet. Oh, dahsyat ah. Dahsyat. Kadang-kadang dia cari tempat yang sengaja, cari tempat yang ada tu dia sujud kat situ. Dia ada satu kajian kata dengan cara buat macam tu, kita badan kita ni ada elektrik kan. Badan kita ni ada elektrik sebenarnya. Sebagaimana kalau elektrik dekat masjid ni kan, macam mana dia nak grounded kan dia katakan. Nak grounded kan dia punya elektrik tu, cara dia ialah dia ada wayar bumi. Apa wayar bumi tu? Wayar bumi tu dia buat untuk elektrik tu yang tak berguna tu salurkan ke bumi. Jadi apabila kita sujud tu, kita seolah-olahnya elektrik yang kita tak guna tu turun ke kepala kita, turun ke tanah. Subhanallah, itulah dia punya apa? Sujud tu. Sebab tu apabila kita lepas solat tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sapu kan. Sebenarnya sapu dahi, sapu ni. Sapu tu sebenarnya bukan sapu apa? Sapu apa? Pasir. Pasir. Pasir tu sebenarnya. Sebab dia sujud atas pasir. Bila Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia angkat kepala dia tu, dia tutup kan. Pasir sebenarnya. Jadi kalau mereka jadi amalan atas sejadah pun sapu juga. Asalnya dia orang sapu pasir. Sebab itu dah luar semayang dah. Dah habis dah solat tu, luar semayang. Pasir. Rupanya ada kelebihan dari segi elektrik statik kita punya badan kita ni, dia disalurkan ke bumi terus. Itulah Allah Alam, itu pemerhatian saya lah dari segi sujudnya. Saya tengok dia orang ni kalau sujud ni, dia cari kadang-kadang tu sengaja cari seming tu. Sujud kat situ. Bagi sejadah dia buang. Dia alih sujud kat situ juga. Setengahnya lah. Setengahnya tak kisah. Mana ada jadah, dia tak kisah. Tapi saya tengok dekat sana, ikut je nak sujud itu je. Dia alih meja, alih apa? Solat. Sujud kat situ. Kita kadang-kadang banyak was-was. Mana tai kucing ke, tai cicak ke, jadi was-was tu banyak tu akhirnya jadi itulah jadah. Apa cerita? Allahu Alam jadi cerita berkenaan dengan itu saya sambil lah saya sambil berkenaan dengan sujud. Okey. Bacaan ketika i'tidal. I'tidal. Bahasa ni i'tidal ni maksudnya daripada perkataan cuba dapatkan root perkataan i'tidal ni. Saya tulis bahasa Arab i'tidal. Ini sebutnya i'tidal. Cuba dapatkan root dia. Cuba root i'tidal. Ain. Lagi. Dal. Lam. Ain. Dal. Lam. Pandai dah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahih dah tu. Betul dah tu. Kalau orang tu kata ain dal, ain ta dal, itu maksudnya kena belajar jauh lagi lah. Untuk mengetahui root tu kena belajar lagi. Kalau ada orang kata ain alif lam, itu lagi jauh. Jauh lagi. Kalau orang kata ain dal lam, itu dah hampir dah. Dia i'tidal ni maksudnya adil. Daripada perkataan ini keluar perkataan adil. Apa maksud adil? Adil maksudnya sama. Asal adil ni adalah maksudnya sama. Adil, sama. Dia seorang yang adil. Maksudnya dia tu adil, sama. Itu maksud adil. Tak ke sana, tak ke sini. Adil. Itu datang perkataan i'tidal. Baik. Kita tanya, orang Arab tanya dia, macam mana cuaca dekat negeri Arab, dekat laut Mediterranean tu, macam mana cuaca dia? Cuacanya i'tidal. Sujud lah. Bukan sujud, bukan rokok kan. I'tidal tu maksudnya sederhana, moderate. Tak sana, tak ke sini, tengah tu dipanggil i'tidal. Maknanya cuaca dia tak sejuk sangat,
tak panas sangat. Itu makna i'tidal. InsyaAllah. So i'tidal ni di antara rokok dengan berdiri itu ada tengah tu panggil i'tidal. InsyaAllah. Jadi bacaan ketika bangun dari rokok. Sebutnya ialah Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Itu Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Itu ketika bangun dari rokok. Ketika berdiri tegak, i'tidal tadi tu, Rabbana lakal hamd. Ada saya dengar orang baca Rabbana walakal hamd, kan? Ada kan? Betul, boleh semua. Semua boleh diterima semua dari segi bahasanya tu. Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Mari kita pergi kepada kata kunci utama perkataan kita. Yang pertama perkataan sami'a. Sami'a ni jumpa dalam Quran dia maknanya dengar. Sami'a, dengar. Liman tu ada dua perkataan, iaitu liman. Ada dua perkataan. Li bagi, man siapa. Man tu siapa. Jadi bagi sesiapa. Hamidah. Hamidah ni ada dua perkataan. Perkataan pertama, hamidah, puji tadi tu. Hu, memujinya. So ada dua perkataan. Hamidahu, memujinya. Rabbana. Rabbana pun ada dua perkataan. Rabbana, Tuhan kami. Tuhan kami. Rabba, Tuhan, na kami. Jadi kalau nak kata Tuhan aku, Rabbi. Nak kata Tuhan kami, Rabbana. Nak kata Tuhan engkau, Rabbahu, Rabbaka, kan? Jadi kalau Rabba, Tuhan, na kami. Dari mana datangnya wahai itu? Soalan kita, kan? Soalan kita, bagaimana datangnya wahai itu? Tu aja kan dia, datang daripada mana tu? Datang daripada mana wahai? Tak ada pun wahai tu. Ia maksudnya ya Rabbana. Asal dia ya Rabbana asalnya kat situ, kan? Akhirnya dibuang ya tu, Rabbana. Dari mana datangnya wahai tu? Datang daripada ni, saya nak beritahu ni. Satu rahsia besar ni, insya-Allah, rahsia kita. Wahai tu datang daripada bahagian atas ni. Ni bahagian atas Rabbana ni. Bahagian atas Rabbana tu, sebab itulah dibaca ada wahai. Ya Allah, macam-macam. Barih pun ada makna. Barih itu, dia bukan sebagai barih je tak. Tak boleh. Bahagian atas, bahagian bawah, bahagian depan tu, dia ada makna di sebalik dia tu. Dia ada makna dia. Jadi perkataan wahai ni tuan haji, wahai ni datang daripada mana? Datang daripada bahagian atas. Bahagian atas Rabbana tu, Rabba itu menunjukkan ada wahai kat situ. Kalau dia kata Rabbuna, tak ada wahai. Kalau kata Rabbana, ada wahai. Ya ilahi, begitu sekali bahasa Arabnya, kan detail, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tengok terjemahan, wahai Tuhan kami. Mana wahainya? Bahagian atas pada Rabba tu ialah wahai. Kalau dia kata Rabbuna atina fid dunya hasanah, tak ada wahai. Tak ada wahai. Jadi subjek dan predikat biasa je. Subjek dan khabar biasa je. Ada Rabbana atas je. Nanti kita akan belajar kemudian, insya-Allah. Ya? Tak ada, sebab Rabbuna tu dah jadi subjek predikat. Tak ada khabar saja. Rabbuna Allah. Rabbuna Allah. Tuhan kami Allah. Rabbuna Allah. Kalau Rabbina tu biasanya depan dia tu ada huruf jar. Huruf jar tu macam fi, li Rabbina. Ada tu dia panggil huruf jar tu, dia akan ada bagi bawah. Sebenarnya dia punya seni bagi bawah bagi atas ni, dia ada makna dia. Subhanallah, bahasa Al-Quran ini
dijaga dengan bagis tu. Dijaga dengan bagis tu. Bagis tu dijaga dengan bagis. Orang tak boleh nak manipulate. Zaman-zaman dulu, kitab-kitab suci yang lain tu pernah dimanipulate oleh orang. Sebab boleh dibaca dengan banyak cara. Tetapi Al-Quran tidak boleh dimanipulate dengan semudah-mudahnya kerana dia ada i'rab, baris tu. Dan baris-baris ini, dia mempunyai makna yang tersirat. Dia ada makna tersirat dia. Baris tu. Kemudian kita belajar insyaAllah panjang cerita tu. Tapi ada cara dia kita nak faham mudah benda tu. Bagi-bagi harap ni kan. Baik insyaAllah ya. Laka tu ada dua perkataan laka. Laka, lam dan ka. Lam itu bagi, ka itu ialah mu kan. Laka, orang kah sebenarnya. Laka. Kalau bagi saya, li. Bagi engkau, laka. Bagi kamu, lakum. Lakum dinukum waliyadin. InsyaAllah. Alhamdu, pujian. Pujian tu ialah alhamdu. Sebagaimana kita sebut sebelum ni, perkataan alhamdu itu dia bergabung dengan syukur. Kalau kita sebut alhamdu, bermaksud ada puji dalam bentuk syukur. Kalau syukur terima kasih saja, dipanggil asyukru, syukran. Yang kita kena acak sesama manusia ni kan, kita akan sebut syukran. Itu adalah ucapan terima kasih. Manakala ucapan terima kasih dan puji bergabung sekali membentuk perkataan alhamdu. Alhamdu. Ada unsur terima kasih, ada unsur puji. Sebab itu kalau kita dapat nikmat kita sebut alhamdulillah. Maksudnya segala puji dan juga terima kasih hanya untukmu ya Allah. Itu maksudnya insya-Allah. Alhamdu. Sami'allahu liman hamidah. Baik, kita pergi kepada sentuhan bahasa sikit insya-Allah. Jadi perkataan sami'a ini kita kategorikan dia di dalam fi'lun madin. Sebut sekali insya-Allah, fi'lun madin. Allah sebut. Tak apalah kita belajar sikit insya-Allah. Fi'lun madin. Maksudnya apa fi'lun madin tu? Maksudnya past tense. Perkataan yang sudah berlalu. Fi'lun madin. Apa dia fi'il mudhari'nya? Cuba dengar fi'il mudhari' dia. Yasma'u. Kita sebut sama. Sami'a ni past tense. Present tense ni adalah yasma'u. Sebut sekali. Sami'a yasma'u. InsyaAllah dapat tu insyaAllah. Okey, baik. Selesai tu. Sami'a yasma'u. Maknanya telah mendengar. Telah ini datang daripada perkataan mana? Telah ini datang daripada mana? Datang daripada fi'il madhi tadi. Ya? Fi'il madhi tadi. Di dalam konteks tertentu, penggunaan fi'il madhi memberi makna kepastian dan jaminan. Fi'il madhi ini dia memberi kepastian. Kadang-kadang tu kita belajar bahasa, kita kata ada fi'il madhi past tense, ada fi'il mudhari' present tense. Kadang-kadang tu apabila kita pergi kepada Al-Quran ataupun pergi kepada doa-doa amalan-amalan biasa, dia tak ajar benda tu, tak jadi. Tak boleh nak dipraktik kat situ. Sebab kadang-kadang kita doa kepada orang, kita guna past tense. Contoh, syafaqallah. Syafa. Contoh ya. Syafa. Apa tu syafa? Sembuh. Ka. Engkau. Allah. Oleh Allah. Maknanya telah menyembuhkan engkau oleh Allah. Maksudnya engkau telah disembuhkan oleh Allah. Terjemah Melayu. Engkau telah disembuhkan oleh Allah. Padahal kawan tu masih terbaring lagi, tak baik lagi. Terbaring tak khatir lagi. Kita pergi kat dia tu lagi. Syafaqallah. Maksudnya, mudah Allah telah sembuhkan kau.
Jadi kalau kita nak kata fi'il madhi past tense tak kena juga kawan tu tak sembuh lagi pun. Jadi past tense ni dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa Al-Quran ini, dan bahasa yang kita gunakan dalam Al-Quran dan doa ni, dia tak semestinya maknanya past tense. Dia bermaksud past tense juga, kadang-kadang tu dia ada bermaksud benda tu dalam bentuk doa, ataupun benda tu pasti. Walaupun belum berlaku lagi, tapi pasti. Contohnya dalam surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Jaa. Apa maksud jaa? Datang. Fi'il madhi. Maksudnya bila telah datang, padahal belum berlaku lagi benda tu. Bila telah datang. Sebab ayat Quran itu turun sebelum berlakunya pembukaan Mekah. Belum berlaku kemenangan orang Islam, belum berlaku lagi. Tapi datang dalam bentuk past tense. Seolah benda tu benda tu apa? Pasti dan dijamin datang. Dia guna past tense. Sampai tahap tu sekali dia punya fi'il madhi tu untuk kefahaman kita insya-Allah Jadi setiap hamba yang memuji Allah diiktiraf dan didengari tanpa mengira status. Maksudnya Allah telah dengar siapa yang puji dia. Walaupun dia belum puji lagi, Allah dah dengar dah. Begitu soalannya. Okey, baik. Liman. Liman sami Allahu liman. Perkataan liman ini ada dua perkataan, iaitu li maksudnya untuk, man siapa. Okey. Bagi siapa, terjemah Melajunya. Bagi siapa ya. Mungkin aja contohnya kita keliru sikit dia namanya. Li ni namanya huruf jar. Nama istilah je lah insya-Allah ya. Tapi kalau istilah-istilah ni, kalau kita belajar bahasa, boleh tak kita tak payah hafal istilah? Boleh juga, tapi susah sikit lah. Kita cari dalam bahasa Melayu tu apa. Kena belajar sikit lah. Li tu dia termasuk di kalangan huruf jar. Huruf jar ni ia huruf-huruf yang singkat, yang tidak ada kata dasar. Contohnya bi, dengan, li, bagi, fi, pada, ala, atas. Maksudnya huruf singkat tu dipanggil huruf jar. Disebut sekali huruf jar. Itu. Okay? Huruf jar huruf jar. Selesai huruf jar tu insya-Allah. Ada berapa huruf jar? Adalah berbelah-belah gitulah. Okey, baik. Yang kedua ni man. Man ini nama dia ismun. Disebut sekali insya-Allah. Ismun mausul. Ismun mausul. Apa benda pula lah ismun mausul ni kan? Banyak benda tunggu lah mausul ni. Gini sebenarnya. Kasih gini kan. Sebenarnya perkataan man ni kan, man ini di dalam bahasa Al-Quran kita, dia banyak makna. Sebab itulah setiap makna tu dia ada nama dia. Man, bahasa Melayu kita pun man maksudnya siapa kan? Siapa. Jadi kalau isim mausul ni, dia makna siapa yang. Siapa, dia ada satu lagi perkataan nama dia yang. Siapa yang ini nama dia isim mausul. Ada unsur yang. Siapa yang. Isim mausul. Kalau siapakah. Dia panggil istifham. Dia panggil man untuk persoalan. Ada man untuk tanya soalan, ada man untuk kata siapa yang, ada juga man yang nak kata barang siapa. Man juga. Barang siapa. Man. Wa may ya'mal misqala zarratin khaira. Man itu nama dia man barang siapa. Nama dia syartiyah. Yang ini pula man siapa yang. Nama dia mausul. Ada man maknanya tanya, istifham. Ya Allah, banyaknya istilah. Tapi untuk hari ini isim mausul je hari ini insya-Allah So man dalam bahasa Arab ada tiga makna. Man yang bermaksud siapa yang, iaitu mausul ni. Man yang bermaksud siapakah, pertanyaan.
Man anta, siapa awak? Man yang bermaksud barang siapa. Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa. Man juga. Oh, ada 3 lah makna man tu. Sebab itulah di dalam bahasa Al-Quran kita belajar ni, dia bagi nama man tu. Ini man mausul. Maksudnya man tu maksudnya kita terjemah dia siapa yang. Dia siapa yang. Kalau siapakah? Soalan. Kalau barang siapa? Itu lain. Itu syarat nama dia. Baca kemudian insya-Allah ya. Baik, insya-Allah. Baik, bagi siapa yang kita letak yang, bagi siapa yang letak yang kat situ supaya apa? Supaya kita dapat beza dengan siapakah. Siapa yang kewujudan huruf, ini silap sikit ni, huruf. Kewujudan huruf lam memberikan makna khusus dan penghormatan. Dia perkataan lam huruf jar ni dia memberi makna pengkhususan. Khusus untuk orang yang. Itu maksudnya Allah mendengar dan memuliakan hamba yang memujinya, tidak terhad kepada individu tertentu. Siapa saja yang memuji Allah, Allah Maha mendengar. Kadang-kadang orang puji kita tapi dia tak depan kita. Kita tak dengar pun. Tetapi kalau kita puji Allah, walaupun dekat mana-mana sekalipun Tuhan tu dah dengar. Itulah bezanya puji manusia dengan puji Allah. Puji manusia mungkin belakang kita, kita tak dengar. Puji Allah dekat mana-mana pun Allah akan dengar pujian tu dan dibalas dengan kebaikan, pahala dan sebagainya. Baik. Sekutu bahasa liman hamidah, untuk sesiapa sahaja yang memuji dan berterima kasih kepadanya. Liman hamidah. Okey, baik. Peralihan dhamir dari orang ketiga kepada jamak ya. Tengok ya. Peralihan dhamir. Sebelum ni kita ada belajar satu bab nama dia iltifat. Ingat tak yang pelajaran lepas? Sebutnya apa dia? Iltifat. Ataupun dalam bahasa Arab disebut iltifat. Saya ingat saya ada sentuh tu pelajaran lepas. Iltifat kan? Semasa kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan, segala puji bagi Allah, Allah jadi third person, jadi ketiga. Dan tiba iyyaka berubah jadi first person. Dia nama dia iltifat, perubahan hala tuju dhamir itu berubah, nama dia iltifat. Yang ini berlaku juga. Sami Allah ini, Allah mendengar. Ini disebut secara ghaib. Maknanya secara third person. Secara third person. Sami Allah, Allah Maha mendengar secara third person. Tiba-tiba Rabbana, tiba-tiba kita seru Allah itu dengan Tuhan kami first person. Tengok tu, perubahan berlaku. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Rabbana. Rabbana tu first person. Jadi perubahan dhamir daripada first person, second person, daripada third person kepada second person ini dinamai iltifat. Iltifat ini dia memberi keindahan dan makna dalam kepada ayat itu. Allah mendengar siapa yang memujinya. Wahai Tuhan. Wahai Tuhan tu kita bercakap dengan dia. Jadi siapa Allah tu? Tuhan kita. Jadi seolah-olahnya dia kembali domain itu kepada first person. Satu lagi, Rabbana lakal hamdu. Terbalik kan? Terbalik tu. Sepatutnya alhamdu lillah kan? Alhamdu lillah. Subject and predicate. Alhamdu subjek, lillah ni predikat. Selesai tu insya-Allah tu, subjek and predikat. Di dalam bahasa Arab disebut apa? Mubtada
khabar. Selesai. Cuba tukarkan Allah ini dengan domer. Cuba tukarkan dengan domer. Alhamdu. Tukar dengan domer domer apa? Domer second person dulu. Jadi alhamdu la ka. Alhamdu la ka. Kan? Kita dah ganti Allah tu dengan ka, engkau. Jadi sebutnya alhamdu laka. Cuba tukarkan ka ni tukar dengan third person, orang ghaib. Sebutnya alhamdu lahu. Pujian itu untuknya. Nya ni siapa? Allah. Ka ni siapa? Allah, kan? Okey, baik. Sekarang ni kita nak ubah mubtada letak belakang, khabar letak depan. Boleh tak? Boleh. Jadi kita sebutnya macam mana? Lakal hamd. Sekarang dah berubah, iaitu khabar duduk belakang, mubtada duduk khabar duduk depan, mubtada duduk belakang. Apa beza di antara alhamdulaka dengan lakal hamdu? Dari segi maknanya sama, maknanya untukmu segala pujian, cuma berlaku perubahan yang dikenali sebagai nama taqdim dan takhir. Taqdim dan takhir. Apa maksud taqdim dan takhir tu? Maksudnya yang dahulu dikemudiankan, yang kemudian didahulukan. Itu maksudnya taqdim dan takhir. Benda yang dahulu kita letak kemudian, benda yang kemudian letak dekat dahulu. Maksudnya taqdim wa takhir macam solat, kita solat apa nama? Solat musafir. Nama dia solat jamak taqdim, jamak takhir. Taqdim kita dahulukan yang belakang. Takhir kita kemudiankan yang depan. Kena baca fiqh pula ini namanya solat taqdim dan takhir. Di dalam bahasa Arab pun dia ada juga taqdim dan takhir, bila mana sepatutnya alhamdu ni dahulu, kemudian baru kita letak dia punya laka, sebab dia subjek and predikat. Tiba-tiba hari ni kita tak laka dulu, kemudian alhamdu. Dari segi maknanya ada berubah sikit, makna sama je, iaitu yang atas tu alhamdulaka, segala puji bagimu, sama dengan alhamdulillah. Kalau lakal hamdu, bagimu segala pujian, cuma dari segi makna seni dia tu berbeza. Makna segi seni lah, dari segi makna lahirnya sama, tapi dari segi makna seninya nama dia balaghah. Dalam balaghah dia ada satu nama seni taqdim wa ta'khir, dia memberi makna hanya untukmu sahaja pujian dan kesyukuran. Itu makna lakal hamdu. Hanya untukmu sahaja. InsyaAllah, itu maknanya hanya untukmu sahaja. Lakal hamdu. Hanya. Macam perkataan kita sebut dulu. Ingat tak surah Al-Fatihah? Ulang kaji balik. Na'buduka. Na'buduka, kami sembah engkau. Tapi kita baca dalam surah Fatihah, kita baca terbalik. Macam mana kita baca? Kita baca iyyaka na'budu. Kita ambil ka ni, yang sepatutnya duduk belakang, kita letak depan. Kita sebut apa dia? Iyyaka. Ini pun nama dia taqdim dan ta'khir. Apa beza dia dengan na'buduka dengan iyyaka na'budu? Bezanya dari segi seni, taqdim dan takhir di dalam ilmu balaghah. Dia memberi makna hanya. Sebab itulah kita terjemah lakal hamdu, pujian hanya untukmu. Perkataan hanya tu datang daripada mana? Datang daripada taqdim dan takhir. Baik. Iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Perkataan hanya tu datang daripada mana? Datang daripada taqdim dan takhir. Jelas tu insya-Allah tu? Taqdim dan takhir tu insya-Allah.
Nak belajar bahasa balaghah ni sebenarnya dia dalam ya, dia masuk penghayatan dalam tu insya-Allah. Baik. Penghayatan dan tadabbur, dialog penerimaan ilahi dan kesempurnaan perhambaan. Lafaz sami Allahu liman hamidah ini mengandungi makna bahawa Allah Ta'ala menerima dan memperkenankan pujian serta doa hamba yang memujinya. Lalu disusuli dengan jawapan Rabbana lakal hamd sebagai pengiktirafan balasan pujian kepada Allah. Ini ia menggambarkan interaksi spiritual dua hala di antara hamba dan Allah. Sebab itu kita kata solat ini adalah interaksi di antara hamba dengan Tuhan. Al-Quran adalah interaksi di antara Tuhan dengan hamba. So kita ada two ways communication. Itu two ways communication kan. Sebab itulah kita bagi penekanan supaya kita cubalah belajar bahasa Al-Quran sekurang-kurangnya. Bacaan kita dalam solat, doa, dan kalau ada keupayaan lagi dalam Quran tu. Cukup dah tu alhamdulillah. Tak perlulah. Kalau tak ada masa sangat kan, tak sempat lah kita ni kadang-kadang. Cucu, habis cucu lagi nak fikir banyak benda. Semula daripada yang kita baca dalam solat dulu, faham bahasa dia, sedikit sebanyak balaghah dia, makna seni dia. Lepas tu masuk dalam doa kita sikit, ada masa sikit, cuba kita faham bahasa Al-Quran tu sikit. Bahasa Al-Quran tu. Lepas tu kalau ada masa lagi, ada kelapangan, baguslah ambil bahasa Arab komunikasi. Nak pergi negara Arab dan sebagainya, itu nak faham kita Arab, itu lain cerita lah. Sebab kita nak faham bahasa komunikasi kita dengan Tuhan itu yang dulu, itu yang utamanya. Yang komunikasi kita untuk, orang kata, saya belajar bahasa Arab 20 tahun dah, nak bercakap sepatah pun tak boleh lagi. Biasa tu. Itu satu benda yang normal. Sebab kita belajar bahasa Al-Quran ni untuk memahami komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan komunikasi Allah dengan kita. Al-Quran dan juga solat dan doa kita. Manakala yang baki-baki tu, kalau ada kelapangan kita belajar. Kalau tak sempat, tak payah belajar, tak apalah. Dia tak mendatangkan apa-apa kekurangan pun. Kalau ada, satu bonus lah untuk kita ya, insyaAllah. Itulah kita bagi penekanannya, penekanan kepada bahasa komunikasi kita ni. Iaitu di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Jadi menanam kesedaran bahawa setiap hamd, iaitu pujian itu dalam solat bukanlah ucapan kosong, tetapi amalan yang diperhatikan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membentuk adab ubudiyah. Semakin Allah menerima, semakin hamba merendahkan diri dan mengakui bahawa segala pujian hakikatnya kembali kepadanya jua. Lafaz ini mengangkat solat daripada sekadar bacaan ritual kepada ruang dialog rohani di mana pujian hamba disambut dengan penerimaan ilahi. Lalu dibalas dengan pengiktirafan tauhid dan syukur yang berterusan. Itulah cerita kita berkenaan dengan bacaan dalam sujud dan rakaat. Untuk pengetahuan kita, kalau mazhab dalam Islam ni, kalau mazhab Maliki lain bacaan sikit. Dia ada tambah-tambahan sikit. Saya dengar kawan saya kalau yang Maliki tu panjang sikit bacaan dia. Panjang sikit lah. Tapi dia punya dari segi kesimpulannya lebih kurang masuknya pujian, tasbih. Tapi dia lain sikit bunyinya. Apalah tu insyaAllah ya. Kalau tak baca pun tak apa. Sah tak solat? Sah je. Dia senyap je. Tak ada masalah sebab sunat kan. Baik. Topik yang ke-6 ni kita sempat lagi kan ni? InsyaAllah. Boleh ya? Sikit lagi lepas tu kita berhenti insyaAllah. Sebab kita ada 4 kali. Kita cuba insyaAllah setakat yang mampu. Sikit je baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah. Lepas tu kita stop insyaAllah ya. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan untuk tahiyat. Kita sikit tahiyat sikit ya. Lepas tu kita sambung minggu depan ni solat selawat Ibrahimiyah ni. Bacaan tahiyat akhir. Apa maksud tahiyat? Tahiyat ni daripada root apa? Nak main teka root kita ni. Sebab apabila kita tahu root, tahu ibu dia, tahu alamat dia, senang kita cari. Itu cerita dia. Sebab itu bahasa Arab ni dia ada root. Maksudnya ada ibu.
ada induk. Bila kita tahu dia punya root dia, alamat dia, maka senang kita cari perkataan lain. Nampak tu? Sebab itulah kita faham root tu, faham? Faham root tu kita dapat memahami banyak perkataan. Contoh perkataan tahiyat. Mari kita belajar perkataan tahiyat. At-tahiyyat. Ni tahiyat. Tahiyat ni maksudnya hormat. Dalam bahasa Inggeris dia panggil greeting. Hormat, keagungan, penghormatan, panggil tahiyat. Okey, baik. At-tahiyyat. Agaknya daripada perkataan apa kan tahiyat ni? Cuba teka daripada root apa? Asal perkataannya. Ha? Ta. Tak cukup tu. Dua je. Kita nak tiga. Ta. Ha. Oh, ta tu lain mana pula ya. Bukan. Tak kena tu. Oh, susah nak cari ni. Yang ni rumit sikit. Tapi tak semua yang rumit macam ni. Senang je. Lain senang je. Cuba. Tahaya. Hayata. Tahaya. Ya. Ta. Tak kena juga. Rumit semua orang ni teka-teki ni. Agak-agaknya apa? Tak apa, saya beritahu lah. Hayaya. Oh, pelik semua hayaya kan? Hayaya. Ta ni penambahan. Ta di akhir ni ialah menunjukkan ramai, banyak. Jamak nama dia. Jadi root ni adalah ta, ha, lagi ya. Ya ni ada berapa? Ya ni ada dua. Sebab tu dia ada baris apa? Sabdu tu. Maksudnya ada ha, ya. Jadi perkataan ini datang daripada perkataan ha, ya. InsyaAllah. Boleh tu? Allah yang jauh kita pergi tu. Ucapan dekat sini, ucapan greeting, salam, semua je masuk dalam ni. Tahiyat ni ialah gabungan di antara salam dan penghormatan. Salam, penghormatan, tahiyat. Kalau dia bagi salam pada orang, dia bagi tahiyat juga. Ataupun kalau askar tu dia tunjuk tabik macam tu, ini pun bagi tahiyat juga. Dia bagi tahiyyah askariyah. Kalau bagi salam, Assalamualaikum, tahiyat juga. Jadi tahiyat ni maksudnya dia lebih umum maksudnya daripada salam biasa. Baik. Okey, at-tahiyyat. Di dalam Al-Quran ada ke ayat berkenaan dengan tahiyat ni? Ada. Dalam Al-Quran kata, wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Tak apalah kita saya baca Quran sikit Tak apalah kita perlahan-lahan Perlahan. Ni ayat Quran. Wa idza huyyitum. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Ni ayat Quran ni. Cuba tengok ya. Mana perkataan tahiyyat itu? Dalam surah Anbiya. Surah Anbiya ayat 86. Jom surah Anbiya pula. Surah An-Nisa. Haula wala quwwata illa billah. Jom kita baca ayat ni insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza huyyitum bitahiyyatin fahayyu. Tengok tu, semuanya daripada perkataan ha, ya, bermaksud hormat, greeting. Huyyitum bitahiyyatin fahayyu. Allah. Maksudnya apa? Dan apabila kamu diberi ucapan salam, apabila kamu diberi apabila kamu diberi ucapan hormat, salam ke apa ke, fahayyu, maka ucaplah salam, hormat, bi ahsani minha, lebih baik daripadanya, au rudduha, atau balas saja. Dia cerita orang bagi salam kat kita, Assalamualaikum. Jadi Allah Ta'ala kata,
kalau kamu diberi salam, maka beri salam lebih baik daripada salam yang diberi bagi kita tu. Maksudnya, kalau dia bagi salam kita, Assalamualaikum, kita kena jawab, Waalaikumsalam. Lebih baiklah. Sama ada lebih baik tu, maksudnya, kita tambah sikit lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah lebih baik daripada yang dia bagi tadi kan. Tapi dia bagi Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Ataupun lebih baik tu maksudnya dia bagi salam Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam. Sama aja, tapi yang kita punya tu lebih bersemangat. Ini tu lebih baik juga. Nak faham tu maksud lebih baik tu? Sama ada tambah ataupun dengan nada yang lebih tinggi. Atau kalau tak boleh, rudduha, kembalikan saja. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu je. Gitu je. Kembalikan balik. Itu maksudnya tahiyah tu. Oleh jauh kita pergi tu. Tak apa insyaAllah ya. At-tahiyyat. At-tahiyyat kat sini bermaksudnya segala salam, penghormatan, keagungan, al-mubarakat. Apa maksud al-mubarakat? Al-mubarakat. Al-mubarakat daripada perkataan apa? Ruknya, cuba ruknya. Ruknya, mubarakat. Yang ini senang ya. Barakah. Yang ini senang. Berkat. Itu maksudnya berkat. Al-mubarakat maksudnya segala keberkatan. Segala keberkatan. Keberkatan. Benda-benda yang berkat. Benda-benda yang kalau berkat pada rezeki, tambah rezeki. Kalau berkat pada ilmu, ilmu semakin bertambah dan banyak manfaat. Benda-benda yang baik itu dipanggil berkat, blessing. Dipanggil dalam bahasa Inggeris dipanggil blessing. Segala blessing, segala benda yang bagus-bagus, semuanya. As-salawat. As-salawat. Salawat ni datang daripada perkataan apa? Solah. Tu aja gini ya. Solah. Tengok tu, solat. Satu solat, solat. Kalau banyak solat, solawat. Tengok tu Din, tengok saya sebut tadi tu. Huruf illah kan. Dia berubah daripada alif tu, berubah kepada waw. Tengok tu, dia berubah kan. Namanya huruf illah. Solat. Solat di dalam bahasa Al-Quran ni ada 3 makna. Ingat tu insyaAllah, 3 makna tu solat ni kan. Kalau kita sebut solat di dalam bahasa Al-Quran ni ada 3 makna. Solat yang pertama maksudnya doa. Doa. Solat maksudnya doa. Sebab tu lah kata solat itu maksudnya doa. Sebab dalamnya penuh dengan doa. Solat tu maksudnya doa. Solat yang kedua maksudnya merahmati. Rahmat. Solat yang kedua maksudnya rahmat. 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 Solat yang kedua maksudnya rahmat. Solat yang ketiga bermaksud solat yang kita daripada takbiratul ihram sehingga salam. Itu dia panggil solat yang ada rukun tu. Itu solat. Jadi ada 3 makna solat. Yang pertama maknanya doa. Yang kedua, cuba senangkan makna solat tu. Pertama doa. Yang kedua, itu doa. Yang kedua memberi rahmat. Yang ketiga, solat yang semayang tu. 3 makna. Kalau kita kata solat ke atas Nabi, maksudnya apa? Doa, selawat. Selawat kata Nabi. Maksudnya selawat. Apa maksud selawat tu? Ialah kita berdoa untuk Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata solat jenazah, maksudnya? Bukan. Doa. Solat jenazah sebenarnya bukan solat. Dia adalah doa. Sebab dia panggil solat jenazah. Kita sama dengan solat zuhur. Solat zuhur dia rokok dan sujud. Solat jenazah dia Allahu Akbar, doa, Fatihah Allah. Tak ada sujud, ada rokok. Sebab kalau ada solat, mesti ada sujud, ada rokok kan. Solat jenazah tak ada. Solat jenazah itu solat yang dimaksud dengan doa. Solat tu jenazah maknanya doa atas jenazah. Sebab itulah lafaz dia usolli ala hazihil janazah. Usolli ala hazal mayyit. Usolli ala tu kan. Sama dengan kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Sama.
Sebab dia bukan solat, dia adalah orang tak faham pergi solat jenazah hari ke rokok sujud. Astagfirullahalazim, mana boleh begitu. Sebab itu bukan solat, itu doa saja. Doa saja. Sekejap aja. Solat. Sebab tu kita salah kan, semayang jenazah. Salah sebenarnya. Salah tu. Disebut doa untuk jenazah. Tak apa dah itu. Dia pun dari segi makna bahasa, dari segi budaya kita tu, budaya kita. Budaya solat. Okey, baik. Dia doa sebenarnya. Dia doa. Sebab dia tidak ada sujud dan rokok, tak cukup rukun solat. Cuma dia ada banyak doa dalam tu. Okey, baik. Jadi solat ada 3 makna. Pertama, solat maksudnya doa. Solat atas Nabi maksudnya doa untuk Nabi. Solat jenazah maksudnya doa untuk jenazah. Solat subuh maksudnya yang solat tu. InsyaAllah. Kalau kita kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat solat atas Nabi. Allah dan malaikat solat atas Nabi. Sembahyang kepada Nabi ke? Bukan. Rahmat. Makna yang kedua, rahmat. Doa, rahmat, sembahyang. Okay, insyaAllah ya. Ada satu teka-teki. Apa solat yang tak perlu wuduk? Apa itu solat tak perlu wuduk? Ada soal jawapan dia. Solat apa tak perlu wuduk? Pening kepala fikir ya. Solat jenazah kena ada wuduk. Solat subuh ada wuduk. Solat sunat, apa solat kena ada wuduk? Solat duha. Solat duha kena ada wuduk tu aje. Solat yang bermaksud doa, iaitu solat selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi tak perlu doa lah kata. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak perlu doa lah, tak perlu dalam wuduk lah. Sebab itu selawat yang bermaksud doa. Doa, betul tu Haji. Doa. Solat yang tidak perlu wuduk adalah solat yang bermaksud doa. Sebab baca doa tak perlu wuduk lah. Ada cerita zaman dulu, ada orang kata tu, aku semayang tanpa wuduk. Boleh semayang tanpa wuduk. Lepas tu orang tangkap dia, bawa ke hakim. Ini fatwa baru ni, salah, ajaran sesat, mana solat tak perlu wuduk. Lepas tu dia kata kat hakim tu, sebenarnya solat maksud saya, solat doa. Usalli bi ghairi wuduk. Oh, gitu rupanya. Penat je orang fikir. Rupanya dia main bahasa. Tak apalah, itu saja ya. At-tayyibat. At-tayyibat. Tayyibat ni kan, dalam, kalau kita tengok dalam Al-Quran ya, kulu min tayyib. Tayyibat ni mana? Benda-benda baik. Benda-benda baik dia panggil tayyibat. Tayyibat. Daripada kata dasar apa? Kata dasarnya adalah cuba. Ya ba ya. Allah betul, alhamdulillah sahih. Ya ba. Tayyibat tu dari perkataan tayyibat. Satunya tayyib, banyaknya tayyibat. Tayyib. Nama orang tayyib. Tayyib tu mana baik tu? Tapi kita kat Malaysia ni kadang tempat yang tak baik kita letak tayyib, haji tayyib. Tapi alhamdulillah dah tak ada dah. Jalan haji tayyib. Tayyib tu baik sebenarnya, orangnya baik, letak jalan tu. Jadi patutnya tak bagus macam tu. Tak kena lah. Zaman dulu, zaman 90-an, 80-an dulu kalau jalan haji tayyib ni tak nak pergi kat situ. Lalu je pun jadi aib lah. Zaman dulu lah. Padahal tayyib tu ni baik tu. Tayyib tu baik. At-tahiyyatu al-mubarakatu al-salawatu at-tayyibatu lillah. Ada 3 benda tu. Segala ucapan dan penghormatan, keagungan, segala benda-benda yang berkat, rezeki dan sebagainya, benda-benda yang berkat, benda-benda yang bagus ni, segala doa, segala rahmat, segala salawat yang aku solat ini, dan segala benda-benda yang baik, amalan yang baik, sedekah aku, ucapan baik aku, dan semua benda yang baik itu, semuanya aku buat ini kerana Allah, ataupun segalanya milik Allah. Itu yang maknanya. Selesai insyaAllah tu? Maknanya segala penghormatan, segala ucapan selamat, segala keagungan, segala apa-apa tahiyat, dan segala benda-benda yang keberkatan, benda yang blessing, semua yang benda-benda yang rezeki, semuanya ni, dan semua solat, semua doa, semua ibadat, semua rahmat, dan semua benda-benda yang baik itu semuanya milik
milik Allah, ataupun kerana Allah, ataupun bagi Allah. Selesai tu? Masuk salawat tu? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada 4 benda. Dipanggil mubtada' dia, ada 4. Satu tahiyat, yang kedua mubarakat, yang ketiga salawat, yang keempat at-tayyibat. Sebenarnya kalau ikut hukum bahasanya gini. At-tahiyyatu wal mubarakatu was-salawatu wat-tayyibat. Ada waw depan tu. Kan biasa orang Arab kan biasa ada waw dan kan. Tetapi kat sini tak ada dan. Kenapa tak ada dan? Sebab ia nak gabungkan semua itu macam satu dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam nak gabungkan semua benda tu tanpa waw, tanpa letak waw pun kat situ. Sepatutnya at-tahiyyatu wa al-mubarakatu wa salawatu wa at-tayyibatu lillah. Itulah ceritanya kan. Lama sangat kita ni, insya-Allah. Kita sambung minggu depan tak apa. Assalamualaikum ya, insya-Allah. Boleh ya? Kita nak sambung sikit lagi, boleh kan? Kena tanya juga tu. Boleh sikit lagi ya, sikit lagi. Untuk sikit lagi. Sebab nak jumpa susah. Minggu depan tak tahu dia jadi ke tak ya. Mungkin ikut sekali lagi ya. Sikit lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan kita salam. Salam sejahtera. Soalannya, kita ucap salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakat. Apabila salam pada Allah, kita salam sehabis-habis salam. Lepas dengan at-tahiyyatu, segala salam, segala bentuk pengagungan, segala bentuk salam, segala bentuk keagungan, greeting, semua tu milik Allah saja. Begitu ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas kita bagi salam kepada Allah tu, salam kepada Nabi kita. Salam kepada Nabi kita pula. Assalamu alayka. Kalau seorang, assalamu alayka. Salam kepada-mu. Kalau ramai, assalamu alaikum. Tapi kita style Melayu ni, bagi salam, assalamualaikum je lah. Sebenarnya kalau ikut undang-undang bahasa Arabnya, kalau seorang, assalamualaikum. Kalau dua ramai, assalamualaikum. Kalau perempuan, assalamualaikum. Kalau ramai, assalamualaikum. Susah betul banyaknya. Assalamualaikum je lah senang. Assalamualaikum. Laki, perempuan boleh. Semua boleh lah assalamualaikum. Selesai. Cerdik juga kita orang Melayu, kita pilih assalamualaikum saja tu. Kalau assalamualaikum untuk lelaki, assalamualaikum untuk perempuan. Kita sebut assalamualaikum sebab Nabi kan sebut assalamualaikum. Nabi, seorang Nabi. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atasmu. Ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Ayu ni dia macam wahai, aduhai Nabi, wahai Nabi. Sama dengan ya. Ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah dan keberkatannya atasmu. Dia masuk macam ni ya. Maksudnya assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu alaika. Asal gitu. Asal ayatnya ialah assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu alaika. Tapi kita sebut assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu alaika juga. Dia gitu maksudnya. Lepas tu bagi salam pada diri sendiri pula. Lepas bagi salam pada Allah, ucapan kepada Allah, ucap pula kepada diri kita, kepada Nabi kita dulu. Nabi kita dulu, bukan kita diri. Bukan kita, Nabi dulu. Allah, Nabi dulu. Semua barulah kita. Assalamu alaina. Salam atas kami semua. Wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh.
Salam, ucapan salam pertama kepada Allah, iaitu tahiyat. Tahiyat tu maksudnya dia segala jenis ucapan salam, segala jenis penghormatan tu hanya berhak untuk Allah saja. Kemudian salam kepada Nabi kita, dan salam ke atas kita dan juga kaum muslimin yang lain. Itulah dia bacaan tahiyat, insya-Allah. Lepas tu kita masuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Boleh baca dulu insya-Allah dekat rumah nanti. Nanti kita akan terangkan makna dia tu dalam perjumpaan kita akan datang insya-Allah. Nanti kita bagi tahu minggu depan ada ke tak, nanti bagi tahu dalam grup kita nanti insya-Allah. Cukuplah untuk hari ini. Itulah cerita berkenaan dengan salam dan tahiyat dan juga doa-doa kita yang dalam sujud dan rokok itu.